Ni Allah Ta'ala cukup tak percaya dengan binatang ni. Mulut. Mulut ni lidah ni. Sebab tu Nabi kata, hampa berani tak jamin dekat aku 2 lubang, aku jamin syurga Allah Ta'ala untuk hamba. Nabi kata, ni hampa ni Nabi kata, boleh tak hampa tolong jamin mai dekat aku, hampa akan jaga 2 lubang. Bila hampa jamin mai dekat aku, hampa jaga 2 lubang, aku jamin dekat hampa syurga Allah. Nabi kata. Sahabat tanya, apa dia 2 lubang yang nak kena jamin kami jaga tu? Nabi kata, kalau hampa boleh jaga 2 lubang ni, yang pertama hampa jaga lubang mulut. Nabi kata, yang pertama hampa kena jaga apa dia? Lubang mulut. Nabi kata, cakap benda yang betul, cakap benda yang benar. Tak payah duk cakap mau tak ada faedah, tak payah duk cakap. Cuba guna buat benda yang baik, hampa jaga. Jangan fitnah, jangan menipu, jangan mengadu domba. Apa lagi? Jangan buat benda-benda yang boleh memecah belahkan orang. Yang kedua, hampa kena jaga apa dia? Lubang kemaluan. Ada orang bak zina dia tak buat. Kemaluan ni maknanya zina yang pertama. Yang tu dia tak buat. Ni kita lebay duk atas kepala ni, telekung duk atas badan, bukan nak zina kot malu no. InsyaAllah bab zina ni kita settle. Amin ya Rabbal